Baru dapat. Ya, ada soalan nak tanya mengenai graf yang saya buat ni. Nampak simple, tapi itulah banyak yang selalu confuse cara nak buat dia tu. Rugilah kan? So, kena elak daripada buat kesilapan untuk soalan-soalan yang simple begini. Bila lagi NMAX Zafi? Tadi Masih balik? Hari apa setiap hari Selasa memang ada lah dekat-dekat nak balik. Pukul sampai 1.20. 1.50. Oh, tengah hari otak dah macam apa lah. Gugur rambut. Itu memang waktu kelas korang ke waktu tambahan tu? Waktu kelas. Habis sampai pukul 2. 1.50. Oh, jadi korang berdoa cikgu jangan rajin lah. Ish, cikgu JKT jangan. Dia memang selalu rajin. Korang bersedia di form 5. Sabtu 8 pagi sampai 5 petang. Check in. 5 petang? Oh, tak tentu balik lagi 5 petang. Mungkin pukul 6 lebih. So, korang kena jamak siap-siap. Kalau kelas JKT boleh kau makan gula-gula dalam kelas. Oh, semua tak boleh pengsan tu. Dah budak JKT dengan budak Mac cikgu masa memang tabik lah korang. Tabah gila. 2 tahun menghadap dia. Hmm. Kita respect lah. Okay, next saya tengok muka surat 129. Dia dah bagi graf. Lepas tu jawab dia terus. Saya dah tunjuk macam mana nak jawab dia. Jadi saya nak apa tanya korang lah Kalau budak yang hafal Quran dia panggil apa Kalau tu nak tanya tu. Kan budak tu hafal? Bukan. Kita nak tanya dia. Kita nak tanya dia surah-surah tu. Tebuk. Okey lah saya nak tebuk. Tebuk mat lah. Tebuk mat. Dia istilah kan. Istilah tebuk tu digunakan untuk ayat Quran sentiasa. Tapi dia bukannya khas untuk ayat Quran. Tapi ada orang tertentu. Orang tu je lah. Korang kenal kot. Siapa yang selalu guna perkataan tebuk tu? Daddy Marau. Kau tak kenal Daddy Marau? Kau tak kenal Daddy Marau? Terkenal, babe. Siapa? Ha?
Kau tak kenal Daddy Mara macam mana dapat beasiswa ni? Daddy Mara siapa? Siapa? Kamu. Dia bukan YB. Itu budak 4-5 tahun pun kenal dia weh. Tantah okey pun kenal dia. Sebab dia. Apa dia? Apa nama? Kau panggil dia Ashraf macam mak pak ong kau je. Dia tak ada datuk, tapi dia ada doktor. Doktor Ashraf Wajidi. Korang kena tahu tau nama dia tu. Apa-apa orang yang berkata mak, dia berkata daddy tu datangnya bukan daripada dia yang bagi. Tapi orang-orang budak-budak marah yang bagi dia. Tak, marah memang banyak duit pun. Memang ada duit pun. Tapi bila kehadiran dia tu menyebabkan duit marah betul-betul digunakan. Kalau tidak sebelum ni macam beku duduk dalam tiap ais kan. Macam tak dikeluar-keluarkan, tak ada guna. Sekali dia dah ni, betul-betul digunakan lah. Okay. Cuma tu lah. Isu bully je tu lah. Okay. Dah. Okay, jom. Kita pergi ke muka surat 129. Okay, korang tengok soalan A tu. Okay, saya nak tebuk. Dia lah yang buat perkataan tebuk tu. Budak marah ramai yang dah tafiz. Tu yang menarik tu. Tapi jangan cerita lah. Dr. Ashraf tu pun dia pun ni kan hafaz. Okay. Akilah. A1 nilai minimum. Berapa nilai dia? Tengok graf tu. Kosong. Tengok graf tu titik paling kiri. Kosong. Soalan A. 50. Are you sure? Use your ruler. Tengok betul-betul. 48. Jangan bising, saya tak dengar. 48. Betul 48 Okey. Mariam, nilai maksimum. Jenuhnya korang tengok. 92. Dia setiap satu petak tu 2 kan nilai dia. So 94. Okey. Untuk mencari julat, yang jawapan tadi 94 tolak 48. Dini. Julat tu 94 tolak 48 tadi dapat. Tolak je lah 94. 46. Okey. Tadi saya baru ajarkan macam mana. Okey, kuartil pertama Syazana. 66. Okey, Marsha. Kuartil ketiga. Kuartil ketiga. 68. 88. Kalau julat antara kuartil, kita kena tolak Zahanis. Tolak 88 tolak 66. 22. Okey. Syakila, nilai median 80. Semua dah tulis? Dah, right. Let's go. Next question. Okey. Tunggu, tebuk. Dia tebuk tu, kalau boleh jawab dia semua tu masuk. 100. Okay. Dr. Ashraf tu, dia sebelum dia masuk politik, dia memang kaya. Sebab dia dulu belajar finance. Doktor tu, lepas dia belajar tu, dia belajar finance, ekonomi.
finance ekonomi dia belajar. Sampai dapat profesor. Dia profesor lah sebab tu dia pakai title doktor. Ha. So, dia dulu menjadi apa mentor ataupun kita panggil istilah super mentor kepada beberapa bank di Malaysia. Bank-bank yang nak apa menguruskan dari segi syariah, dia ketua dia. Ada beberapa bank di Malaysia. Kau tahu tak, dia jadi dia jadi tu je, pendapatan dia kan ribu-ribu, dia main puluh ribu. Satu bank bagi. Katalah satu bank bagi 20,000. Kalau ada 10 bank hire dia, dia bukan misal dia check, kita kena check. Dia kena check apa dia punya destination. Betul ke tidak. Memang sekarang pekerjaan macam tu menguntungkan lah. Tapi kalau apa-apa kau silap kau kena, kau bayar mahal. Alright. Kalau engineering, kau nak sampai tahap macam tu, kena jadi IR. IR ni the highest engineering. Account ada juga. Account dia ada belakang dia ada LCCP. The highest account. Kalau tidak kau jadi account biasa lah. Okay. So gaji dia begitulah. 10 hingga 20 itu. Alright. Okay, panjang tali rantai yang dipotong oleh Misha bukan Marsha. Okay, dia dah bagi tu potongan dia. Diberi min panjang adalah 7. Min hitung julat antara kuartil. Okay. So, tengah-tengah 7. Betul? Macam malah je. Ni Q1 kan? Ni Q3. Ni max. Minimum dengan maksimum. Okay. So dari situ, kalau kita nak cari julat adalah maksimum tolak minimum. So maksimum 12 tolak 2 dapat 10. Next kita nak cari julat antara kuartil. Julat antara kuartil Q3 tolak Q1. So kita dapat 11 tolak 3 dapat 8. Next kita nak cari variance. Nak cari variance, dapatkan mean dulu. Cara nak cari mean, okey mean dia bagi 7 ke? Settle lah. So nak cari variance sebelum tu kena dapatkan hasil tambah kuasa 2. Okey saya tulis dalam ayat. Okey, kena cari hasil tambah kuasa 2 dulu. Iaitu 2 kuasa 2 tambah 3 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2 tambah 7 kuasa 2 tambah 9 kuasa 2 tambah 11 kuasa 2 tambah 12 kuasa 2 berapa? Ya? 437. Betul? 433. Okey, nak kira variance simbol dia macam ni. 433 bahagikan dengan bilangan data ada berapa? 7 tolakkan dengan min kuasa 2. Okey, calculator please. Dua belas 12.86 Okey, lepas tu dia nak sisihan piawai. Sisihan piawai apa yang korang dapat tadi? Puncakan. So dapat berapa? 3.59. Okey, next. Soalan B. Hitung julat antara kuartil variance sisihan piawai yang baharu bagi setiap perubahan yang berikut.
Kemudian nyatakan kesan perubahan tersebut ke atas nilai sukatan serakan yang baharu. So, sekarang ni dikata setiap data ditambah 2 cm. Setiap data ditambah 2 cm. So, data baharu jadi, ni data ni tadi tambah 2. Jadi 4, jadi 5, jadi 7, jadi 9, jadi 11, jadi 13, jadi 14. Betul ke? Betul kan? So, median yang baru Q1 yang baru, Q3 maximum, minimum. Ada apa-apa soalan setakat ni yang saya tunjukkan ni? So dari situ kita akan dapat julat. Julat adalah nilai maksimum tolakkan dengan nilai minimum. So dapat 10. Adakah sama dengan yang sebelumnya? Sama. Okey, seterusnya kita cari julat antara kuartil. 13 tolak 5 dapat 8. Adakah sama dengan sebelumnya? Sama juga. Okey. Min. Okey. Min dia lain. Dia min asal 7 betul? Tambah je 2. Dia jadi 9. Maknanya, kalau data ni, data asal tambah, min tambah. Tak payah kira semula. Kata tambah 2, korang tambah 2 je kat min tu. Tak payah kira semua semula. Kalau dia kata soalan dia suruh tolak 2, so min asal tolak je 2. Kalau darab, nanti kita tengok. Okay, so min dah. Okay, variance. Variance kena buat baru lah. Are you sure kena buat baru? Tak apa kita tengok. Tengok kan, kita tengok kan. So, kita buat dulu hasil tambah kuasa 2. Okey, 4 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2 tambah 7 kuasa 2 tambah 9 kuasa 2 tambah 11 kuasa 2 tambah 13 kuasa 2 tambah 14 kuasa 2. Dapat berapa? 5? 657. Okey, so nak cari variance 657 bahagikan dengan 7 data tolakkan dengan min baharu. So dapat berapa? 12.86. Nampak tak masih sama dengan tadi? Sama kan? So, sisihan piawai pula sepatutnya sama lah kan? Punca kuasa 2 12.86, jadi korang akan dapat 3.59. Betul? So, dalam kes ini, apabila data tu berubah, yang berubah hanyalah ni. Yang lain semua masih sama. Okey, sekarang kita tengok kalau dia darab. Putra sebelah. Kalau setiap data didarab. Okey, saya takkan tulis semualah. Okey. Okey. Setiap data didarab berapa? Darab. Okey, 2 darab 3, 6, 3 darab 3, 9, 5 darab 3, 15, 7 darab 3, 21, 9 kali 3, 27, 11 kali 3, 33, 12 kali 3. Okey, P. Median dia 21 kan? Okey, ni Q1, ni Q3, ni minimum, ni maximum. So, yang pertama julat 36 tolak 9 dapat 36 tolak 6, sorry. Dapat 30 betul?
Julat antara kuartil. 33 tolak 9 dapat 24. Sama tak dengan yang asal? Tak sama. Memanglah tak sama. Kalau korang tengok, kalau dia suruh darab 3 dapat kan 30? Darab 3 dapat tak 24? Ah, dia cuma darab je. Korang darab balik dengan yang asal. Tak perlu buat semula kembali. Ah. Tapi kalau tambah dan tolak, dia tidak berubah. Tapi macam mana korang nak ingat kan? Tak ingat? Buatlah semula. Susah. Kan? Okay. Next. Variance. Okay. Variance. Korang nak kira daripada asal ke? Alas. Okay. Min dulu. Kalau darab 3, min asal darablah 3. Okay. Okay. Variance. Check. Adakah bila kita darab biaran asal 12,86 betul? Biaran asal? Betul tak? Cuba kita darab 3. Dapat berapa? 38,58. Darab 3 dapat 38,58. Okey. Varian asal dia tak boleh darab 3, tapi tu lah saya kata korang boleh hafal ke? Dia darab 3 kuasa 2. Betul? Boleh hafal tu. Tapi saya kata kalau tak boleh hafal, buat je lah ulang balik sini. Itu je. Saya tunjuk je. Okey. Tu variance. Kalau sisian biawai, punca je lah. Tu dapat. Berapa? 10,76. Cuba darab. 3,59 darab 3. 7677 lah. Kan? Sisian biawai memang darab 3. Tapi, kenapa dia jadi kuasa 2? Sebab kan nanti nak dapatkan sisian piawai kena punca. Punca pindah ke sebelah jadi kuasa. Okey, saya cuma beritahu je. Kalau tidak, orang buat yang asal punya semula. Faham? Maksudnya yang asal semula kau ulang balik lah yang ni. Cara jalan kerja, buat dari semula. Ada orang yang tak boleh hafal. Sebab tu kalau style saya akan ingat satu cara je. Okey. Lepas tu, setiap apa yang sudah darab 3 ke ni apa, saya buatlah semula. Kalau tanya saya pun tak boleh ingat. Saya tak ingat. Saya buat semula je. Selamat. Okey. Alright. Terpulang pada korang. Kalau korang nak hafal, okey. Okey. Next. Yang ketiga. Dia suruh digantikan nilai data 12. Dia suruh ganti dengan 19. Jadi, aku berlaku 2, 3, 5, 7, 9, 11, 19. Betul? Jadi 19 kat situ. Okey. Tengah-tengah dia median ke? Q1, Q3, min, max. So, dia punya dulat adalah 19 tolak 2 sama 17. Sama ke dengan yang asal? Tak. Sebab apa dia tak boleh sama? Sebab data tu dia berubah terus. Satu data je yang berubah terus. Okey. Okey, sekarang kita tengok bulat antara kuartil. Okey, tapi bulat antara kuartil dia masih sama kalau korang tengok. Jawapan dia tetap 8.
Sebab dia punya nilai maksimum je yang berubah kan. Okey. Kalau kita tengok mean. Okey. Adakah mean akan berubah? Of course lah akan berubah. 2 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 tambah 11 tambah 19. Bahagi 7 data. Dapat berapa? Dapat berapa? 8. Betul. 8. To me. Okay, next. Cari hasil tambah kuasa 2. Hasil tambah kuasa 2. Data yang tadi 2 kuasa 2 tambah 3 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2 tambah 7 kuasa 2 tambah 9 kuasa 2 tambah 11 kuasa 2 tambah 19 kuasa 2. Okey, berapa? 6. 650. So, dah dapat ni kita cari variance. 650 bahagikan dengan bilangan data, tolakkan dengan min kuasa 2 dapat? Ya? Ya, 28,8. Nah, so lepas tu nak cari sisihan PY sama dengan 28,86 punca. Dapat? 5,37. Adakah sama dengan yang asal? Sebab dia berubah sebab nilai ekstrim dia. Okay, data yang berubah. Okey, kita baru sampai nombor 3. Kita harap dapat habis hari ni, Bak Mi. Haraplah.
Dah? Belum. Belum? Dah. Okey. Tadi nilai ekstrim 19. Kita buat yang keempat ya. So sekarang nilai ekstrim 21. So data jadi 2, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 21. So tengah-tengah dia eh oh ditambah. Oh. So ni tengah-tengah dia. Ni tengah-tengah dia. Ni tengah-tengah dia. Dia kata dia tambah nombor. Tadi tukar nombor lain tau. Ha. So Q1 dia 3 tambah 5 bahagi 2 dapat 4 kan? 11 tambah 12 bahagi 2 dapat 12. Kan? 11,5 lah kan? So, Juliet. 21 tolak 2 dapat 19 kan? Um, Juliet antara kuartil 11,5 tolak 4 dapat 7,5. Lepas tu Min. Min confirm lah berubah sebab dia tambah data tau. So, min dia 2 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 tambah 11 tambah 12 tambah 21. Bahagi berapa ni? Berapa? Ha? 8,75. Next. Dah dapat min, kita nak cari hasil tambah kuasa 2 kan? Hasil tambah kuasa hasil pula kan? Kuasa 2. 2 kuasa 2 tambah 3 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2 tambah 7 kuasa 2 tambah 9 kuasa 2 tambah 11 kuasa 2 tambah 12 kuasa 2 tambah 21 kuasa 2. Berapa? Ya? 874. Lepas tu kita nak cari variance. 874 bahagi 8 Tolak min tadi berapa? 8,75 kuasa 2. Tu dapat berapa? Tiga puluh dua perpuluhan enam sembilan. Last kali kita nak sisihan piawai. Punca kan? 5,7.
Okay, next. Soalan seterusnya. Apa kata? Ditambah pula 8. Alah, suka tiga lah kan? Ditambah pula 8. 2, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12. Jadi, dia punya median boleh berubah, betul? So, dapat 7,5 ni dia punya median. Setuju? Median dia berubah? Okey. Julat antara kuartil Q1. So, 3 tambah 5 bahagi 2 dapat 4. Ini 9 tambah 11 bahagi 2 dapat 10. Okey. So, ni Julat. 12 tolak 2 dapat 10. Okey, next. Julat antara kuartil sama dengan 10 tolak 4 dapat 6. Next, min 2 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 8 tambah 9 tambah 11 tambah 12 bahagi 8. 7,125. Okay. Next. Dah dapat min. Lepas tu tarik hasil tambah kuasa 2. Hasil tambah kuasa 2. Iaitu 2 kuasa 2 tambah 3 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2 tambah 7 kuasa 2 tambah 8 kuasa 2 tambah 9 kuasa 2 tambah 11 kuasa 2 tambah 12 kuasa 2 berapa? Yo, 497. Setuju? Setuju? Tak setuju? Bantahan. Okay, so lepas tu kita nak variance. Variance sama dengan 497 bahagi 8 tolakkan dengan min iaitu 7,125 kuasa 2. Dapat? 11,36. Lepas tu kita nak sisihan PRY. Puncakan saja. 3,37. Okay, settle bahagian ni. Oh, 11 pula kali. Tak Zainal, kalau suara dengan suara cikgu tu pakai speaker, siapa kuat? Suara Uish, satu sekolah dengar ni. Oh, so kalau saya pakai speaker habislah. Untuk sekolah. Tak, cikgu lain kata, okay, semua duduk diam. Hari ni kita belajar admin. Dengar cikgu tu cakap ya. Saya tak, sebulan sekali memang saya akan sakit tekak. Tapi saya takkan hilang suara lah. Apa saya buat? Ha? Minum air sanjawa? Minum air sanjawa? Bercina. Dulu je masa saya kecil. Sekarang saya minum air sanjawa yang ada kat kedai setia. Yang botol besar. Kau cari bahagian air.
Kau tengok air asam Jawa tak kat tingkat bawah. Mesti kena pergi situ. Yang tu memang terus baik. Tapi satu botol besar tu lah saya minum. Kau tahu semuanya kalau suara saya ni saya akan minum tu. Memang okey.
Dah? Okey. Nombor 13. Oh. Dia bagi data. Bila satu plot kotak. Okey, so baik. Okey, tengah-tengah ada tiga. Betul. So ni Q1, ni Q3. Ni min, ni max. So, dah dapat tu. Sampai 9. Okey. So, min, max, median 3. Q1 dia 2 eh. Q3 dia 5. Okey. So, okey. Next, B. Kena pasti nilai asing dalam data tersebut. Bagaimanakah nilai asing tersebut memberi kesan kepada serakan plot kotak yang di... So, nilai asing dia 9 kan? Yang nilai yang jauh. So, kita panggil tu nilai ekstrim. Okey, macam mana kau tahu dia nilai asing? Okey, soalan ini bagaimana nilai asing tersebut memberi kesan kepada serakan plot kotak yang dibina? Okey, data terserak luas, bukan terserak, terserak luas daripada yang sebenar. Okey, nanti saya terangkan ya. Okey, cuba tengok betul. Sepatutnya data daripada 1/6 je. Kan? Cuma 9 ni jauh sebab tu nampak benda ni panjang. Tu je. Maksud dia graf ni dia bagusnya nak tunjuk nilai ekstrim. Okey, kalau dia betul-betul tengah-tengah, graf tu cantik lah. Okey, so kalau macam ni kita nampak nilai ekstrim dia adalah 9. Okey, sekarang ni bina semula plot kotak yang dapat menggambarkan serakan yang betul. Okey, sama juga tapi kita buat sampai maksimum 6. Ni graf yang sepatutnya. Nampak dia stabil. Okey? Okey. Yang dulu, tadi dulu.
Allah terasa nak target habis sebab mi je tu. Dua sebab. Oh, Pak. Dah. Alright, muka surat 132. Dah. Okay.
Okay, first, min. Min untuk pasukan merah. Oh, dia nak satu-satulah kita buat merah dulu Merah 67 tambah 66 tambah 65 tambah 68 tambah 60 tambah 71 tambah 69 tambah 61 tambah 70 tambah 60 bahagi 10. Tu dapat 65,7. Okey. Next, cari hasil tambah kuasa 2 untuk kumpulan merah dulu. Untuk kumpulan merah. 67 kuasa 2, 66 kuasa 2, 65 kuasa 2, 68 kuasa 2, 60 kuasa 2, 71 kuasa 2, 69 kuasa 2, 61 kuasa 2, 70 kuasa 2, 60 kuasa 2. Okey, tambah. Yo, 433, 43317. Okey. So dia punya variance 43317 bahagi 10 tolak 65.7 kuasa 2. Tu dapat 15.21 untuk variance untuk dapatkan sisihan piawai. Puncakan 15.21. Tu dapat 3,9. Ya ke? Ha? Apa dia? Ni patutnya betul ni. Ni apa? Ni salah ni. Ya? Ni 3.9. Ya. Tak, 433. Oh, 43317. Oh, betul. Ni tadi 15.29 kan? 21. So bahagi punca dapat 3.9, betul Alright. Let's go, merah. Tadi merah dah. Biru. Okay, min biru. Okay, biru buat balik biru. Okay, min si biru 64 tambah 63 tambah 64 tambah 65 tambah 64 tambah 71 tambah 65 tambah 66 tambah 70 tambah 65 bahagi 10. Dapat? Tak tahu. 65.7. Okey, biru min dah. Lepas tu hasil tambah kuasa 2. Enam puluh empat kuasa 2, 63 kuasa 2, 64 kuasa 2, 65 kuasa 2, 64 kuasa 2, 71 kuasa 2, 65 kuasa 2, 66 kuasa 2, 70 kuasa 2, tambah 65 kuasa 2. So dapat? 4322 So kita nak cari variance 43229 bahagi 10 tolak min 65.7 kuasa 2. Kita dapat 6.41. So kita nak dapatkan dia punya sisihan piawai punca 6.41 dapat 2.53. Okey, soalan yang kedua.
Prestasi pasukan manakah yang lebih baik? Kita akan tengok dia punya sisian piawai. Nak tahu? Kita tengok. Okey. Kita tengok dia punya sisian piawai yang lebih kecil. Okey. So, kalau kita tengok sisian piawai yang lebih kecil, biru. Sisihan piawai biru lebih kecil. Bila sisian piawai lebih kecil, maknanya biru lebih konsisten. Ha, tu guna pakai sisihan piawai. Okey, next. Jom tengok soalan B. Tolong sir. Nombor 1. Okey. Jika bilangan data adalah sama, lokasi manakah yang menunjukkan kebanyakan pelanggan adalah melebihi 275 orang? Cuba tengok data tu, graf tu, cuba tengok betul-betul. Kau tengok dekat bahagian bawah tu, cari 275 kau garis. Kan 275 kat sini. Garislah. Tengok yang mana. Bandar apa yang lebih banyak? Lebih daripada 275. Bandar? Okey. Okey. Macam mana nak tahu peratus dia? Agak-agak lah. Kau tengok. Okey, kau tengok. Ni 3/4. Katalah 3/4. So 75%. Dia tak kisah sebab dia tengok apa dia punya gambar rajah. Jangan buat lebih 50%. Tak boleh. Kalau kau buat lebih 60% boleh diterima. Okay? Lebih 50% tak sama banyak. Okay? Buat 60% boleh. Tengok gambar korang tu lah. Kalau korang garis 275 tu, oh, memang lebih 70%. Okay? Kan? Okay, next. Soalan yang kedua. Dah habiskan. Restoran Perancis tersebut terpaksa ditutup. Sebuah kewangan kerana kekuatan ekonomi. Pada pendapat anda, mana nak tutup? X. Bandar X. Kenapa bandar X tutup? Pelanggan paling rendah. What? Dan Z. Siap. Bandar X sebalik sikit kan? Dia kurang daripada bandar Y dengan bandar Z. Kurang. Ha? Kena tengok gambar rajah. Kau tengok gambar rajah kan saya kata tadi. Kau cari 275. Kau garis. Kau tengoklah. Kau boleh agak berapa persen dia banyak. Agak tak kira. Tak kira tak apa. Tapi nak kira pun boleh. Dia anggaran je. Okay? Kalau tak 70% pun boleh. Tapi kalau nak kira pun boleh. Kalau saya anggarkan je. Okay, next.
Pasal Kuala Lumpur bukan Selangor macam kau. Wakil Kuala Lumpur. Oh, kau tak nak wakil Selangor eh? Dah perlu. Ha? Dah perlu. Oh. Jadi bolehlah wakil negeri lain pun boleh lah. Ya? Oh. Wakil Perlis lah, siang Perlis. Ada kisah. Oh, ada kisahnya. Okey. Nanti lah cerita. Saya suka dengar kisah-kisah ni. Oh. Mesti berat-berat sebelah juga ni. Adalah Birokrasi? salah air. Oh, salah kau. Okey. Yelah, kalau wakil utara boleh cakap utara kan. Hang, bak mai aku tumbuk kang hang. Oh, hang tahu kan. Ha. Oh, kasih cara pandang saja. Kampung Langkawi. Tak, tak. Ha, hang jangan main-main dengan aku. Orang utara cakap apa eh? Utara cakap sepak kot. Ya. Tak. Sepak dia tak cakap tendang rasanya. Sepak kau macam tu. Tak. Habis. Ajar. Terajang. Yes. Aku terajang kau. Terajang. Hmm. Dia tak cakap terajang. Terajang. Ah, tu Zahani. Zahani terah agak. Kedah, Kedah. Kedah, Bak Mai. Wah, tak wakil utara terus. Wakil Perlis. Perlis. Okey. Yalah, tak payah kisah-kisah lah wakil je Perlis. Oh. Saya Perlis tak kuat. Saya Selangor. Saya Selangor. Kan? Ni Sukma dia ni. Lah macam sekolah sukan kan. Tu banyak budak-budak sport tak suka aras kan. Tak suka sekolah sukan. Sebab kalau sekolah sukan kalah pun mesti ambil budak sekolah sukan. Kan? Sekolah sukan ada bowling eh? Ada. Ha? Bukit Jalil. So target tahun depan nak kalahkan dia orang ah. Ui yo. Ha? Apa? Ya, dia orang lain-lain. Tapi sekolah sukan Selangor ni tak ada. Tak ada wakil. Boleh wakil bowling. Ada kabel. Ketua pasukan ni. Ketua pasukan lah siapa lagi? Kan? Okay, tahun depan under 15 tolong recommend Takit. Perempuan boleh tu Syakila nak tu. Kita kena masuk. Dia Syakila kena training bagi dapat 100 poin ke atas. Tu syarat dia. Kan? Tu syarat dia kan? Ha. Oh yo, mati. Alam. Kalau 170, satu tu nak kena strike berapa kali? Spare je lah eh. Spare je tak apalah kan. Oh. Longkang spare longkang. Aduh. Sekarang sekolah rendah ada periksa darjah 4 kan? Apa nama periksa darjah 4? Periksa darjah 4 lah. Yelah betul lah. Orang dah daftar dah kat tuition cell. Nak menghadapi periksa darjah 4 tahun depan.
Jadi saya kena fokus peksa Raja 4. Nampak kelakar pula. Lepas tu, kalau power sangat, masuk sekolah menengah form 1. Tak payah Raja 5. Cakap apa sikit. Ya. Kita mau kita ni. Jadi tu kan ada cerita ni. Dan ni. Tu juga tu macam. Kilo. Jadi nak fokus ke Sudah? Belum? tu. Gimana tu? Betul lagi. Dah. Dah. Kalau dia tendang cepat sangatnya. Tulis lembab pula. Kalau masa dia bekerja, cepat pula dia serve. Duit. Duit. Kan, keluar, kalau belajar kena keluarkan duit. Lambat lah. Pedas lah saya cakap. Alah lah. Tak apa, nanti saya akan berkunjung ke kedai. Kau kerja lagi kan? Ya. Tunggulah, tunggu kau kerja lah baru saya datang. Tak jadi apa pelanggan yang apa memang lah kan. Yang banyak songit. Alhamdulillah. Ada budak tu selesa Form 5 tahun SPM 2025. Dia nak kerja KFC. Dia dah kerja tengah kerja KFC. Saya kata, okay lah nanti kita nak datang. The next week dia berhenti dah. Berhenti dah. Takut. Resign. Aduh, ya. Baik gambar dari saya. Takut saya tanya soalan pula. Teacher dengan saya tanya soalan. Ni ayam ni macam mana? Ya. Oh, boleh. Dia tu kerja kaunter lah. Dan dia berhenti. Aduh, ya. Okay, kita tengok soalan nombor 15 eh. Dari sebelum menunjukkan hasil tambah dan hasil tambah kuasa 2 bagi X dengan keadaan X adalah pendapatan bulanan dalam RM
bagi Encik Rosli untuk 8 bulan yang pertama pada tahun 2019. Tarikh variance dan sisian pawai bagi pendapatan bulanan itu. So, daripada data yang diberi itu, kita dah boleh cari dia punya mean. So, mean dia ambil 20,000 bahagikan dengan berapa bulan? 8 bulan. So, dapat ni. Dia 2,500. Okay. So, nak cari dia punya variance, hasil tambah kuasa 2, nah, 50 juta, babe. Bahagikan dengan 8, tolakkan dengan min kuasa 2. So, kita akan dapat dia punya variance. Bilangan perangan air berbahang air 48,125. Oh, paling apa Bilangan belajar paling apa ni? Okay. Sorry, tertinggal. Okay, apa? 48,125 Ya. Okay, so sisian piawai puncakan 48,125. So dapat sisian piawai 219.37. Next, jika anaknya memberi 600 kepadanya pada setiap bulan untuk tempoh masa tersebut, cari varian dan sisian piawai yang baru. Anak dia bagi 600. Come on, korang nanti gaji 5,000 senang-senang kot. Kan? Takkan 600 bagi 1,000 terus. 1/5. 1/5 baru 20%. Dia kalau korang bagi 10% dah cium syurga. Kalau bagi 20%, syurga paling atas bagi 100%. Kau makan apa dah? Lah, kau bagi je lah semua. Tak susah. Mak kau bayarkan kereta, mak kau bayar belikan makan tak? Tak adalah, mak kau kan cakap aku yang bayar. Ya. Tak apalah, terima je lah. Tapi memang itu hakikat dia. Memang macam tu. Saya ingat teacher punya cerita lah. Teacher dia buat pinjam, dia ada pinjam kita PM sebelajar. Teacher bagi dekat duit teacher dapat bulanan tu, teacher bagi kat ayah teacher. So, dapat je duit, teacher bagi kat ayah teacher. Macam bila nak pakai duit, teacher minta balik duit tu. Faham? Tapi mungkin dari segi adik-beradik lain, dia nampak apa? Dia nampak duit tu, duit bapak dia bagi. bapak dia bagi kan? Walhal duit tu adalah Dia okay. Itulah. Sebab kita jenis yang belanja, dia jaga belanja. So, dia buat macam tu lah. Kalau pegang duit tu sendiri. Okay. So, jika anaknya beri 600 untuk berapa bulan dapat 4,800 kan? Jika anaknya memberi 600 setiap bulan untuk tempoh masa yang sama kan? Oh, ya. Kita lah ada kan. Okay. So, cari variance untuk sisian piawai. Variance dan sisian piawai. Jadual ni semalam menunjukkan hasil tambah dan hasil tambah kuasa 2 dengan keadaan X adalah pendapatan bulanan Encik Rosli untuk 8 bulan pertama. Maksudnya, setiap bulan duit dia bertambah 800. 600. Encik Rosli ni duit bertambah 600 sebab anak dia bagi. So, soalan dia, adakah variance tu berubah? Ya. Cek balik tadi. Tak lupa. Muka surat 129. 129 soalan B.
Sebab dia kata setiap panjang ditambah 2 cm, betul? Yang atas tu soalan A adalah variance dengan sisian piawai yang asalan. Yang bawah tu apabila ditambah. So, kalau kau tengok, adakah variance yang bawah tu sama dengan yang atas? Sama. Adakah sisian piawai dia pun sama? Jadi, satu benda je korang kena ingat. Tambah atau tolak, variance dan sisian piawai tidak berubah. Jadi, tak payah kira pun. Jadi, variance dia adalah 48125. Sisihan piawai dia adalah 219.3 tambah atau tolak. Variance dan sisihan piawai dia tidak berubah. Jelas? Tu je korang perlu ingat. Yang lain tu buatlah semula. Tapi senang je. Kalau darab sisihan piawai dia darab 3. Bertambah 3 kali ganda. Kalau bahagi, macam data tu dibahagi 3. So sisihan piawai tu bahagilah 3. Cuma tak payah ingat lah. Yang lain tu tak payah ingat lah. Kau ingat tambah dan tolak je, tak berubah habis cerita. Okay. Susah betul nak suruh kau ingat buat muka pelik-pelik lah. Alright, next. B. Encik Pang ingin memilih salah seorang daripada mereka untuk mewakili sekolah dalam pertandingan matematik. Siapakah yang paling layak mewakili sekolah dalam pertandingan itu? Okay, first, cari Min. Andrian, kita cari Min dulu. So, 85 tambah 96 tambah 94 tambah 88 tambah 87 bahagi data dia 5. Baik. Tahu yang terkencing. 90. Okey, tu Min. Hasil tambah kuasa 2. Tak payah tu lebih panjang. So, 85 kuasa 2 tambah 96 kuasa 2 tambah 94 kuasa 2 tambah 8. 8 kuasa 2 tambah 8. 7 kuasa 2. Berapa? 40590. So, nak dapat variance dia adalah 40590 bahagikan dengan 5 bilangan data, tak tolakkan dengan 90 kuasa 2. So, dapat 18. Okey, so sisian piawai dia 18 punca. Salah. 4.15. Tu kan tadi kan lelaki salah dia kan, sebab tu tak apa sama okey. Allah. Okey. Kita dah cakap wakil perlis. Okey, so tu si Andrew ni. Brian. Okey, so Min 82 tambah 93 tambah 96 tambah 95 tambah 84 bahagi 5. 90 juga. So hasil tambah kuasa 2 82 kuasa 2 tambah 93 kuasa 2 tambah 96 kuasa 2 tambah 95 kuasa 2 tambah 84 kuasa 2 bahagi tak payah 4067. Okey. Variance 40670 bahagi 5 tolak 60 kuasa 2. 34. Okey, punca 5.8. So, siapa paling sikit? Brian. Andrian. Namanya lebih kurang. Andrian. Dipilih Pilih Andrian dah.
Kenapa? Isian piawai. Isian piawai lebih kecil. Lebih kecil. Kenapa? Markah lebih konsisten. Ha? Ha? Betul. Boleh bentuk font macam mana? Oh, kau Mac tu kat BM. BM tak boleh buat font. Tapi kau cikgu korang lah, cikgu seorang suruh buat karangan buat. Andre dipilih kerana sisian piawai lebih kecil. Walau bagaimanapun markah lagi dua. Sikit lagi. Tapi cikgu ni kata kita tak ada dia bukan tak tahu ada apa-apa tu. Nanti ujung bulan 8 sehingga bulan 9 minggu pertama tu dia cuti seminggu tau. Tapi buat kelas sebab kau nak final exam kan? Ha. Final exam kan? Ha? Oh, dah asal okey. Ingat masa baik kau ingatkan sebab saya ada dia punya tu kertas. Ada kertas. Nanti ingatkan saya lagi. Dia ada jawapan siap prosedur semua. Nanti kita buat eksperimen kat sini. Tak payah buat eksperimen, saya bagi jawapan dah terus. Dah buat eksperimen. Saya bagi jawapan terus. Kan saya dah cakap nak beli buku fizik kan? Nanti saya bagi tahu. Fizik kimia apa teacher beli, insyaAllah teacher beli buku sama. Tak bayarlah. Tak ada sihat lah. Kat sini saya ada kat rumah. Buku-buku kan memang ada amali sekali. Supaya kau ingatkan saya. Nanti saya tanya teacher. Teacher nak beli sekali ke? Kalau beli sekali, kisah ni teruslah. Sebab buku tu siap jawapan amali. Tu yang bagus tu. Maksudnya amali saya tak ajarlah dalam kelas tapi korang boleh guna untuk baca. Kalau dia ada 4 set, 4 lah contoh amali. Yalah, hari tu kan saya dah guna buku fizik hari tu. Soalan sama macam PSA pertama. Tapi jangan beritahu lah. Memang PSA final pun cikgu mungkin guna buku sama.
Nanti kalau jadi mana? Dan apa ni? Dan macam apa ni? Ini dah. Alah. Oh, bisa pesan tak ni? Pelek. Apa? Okey, aku follow balik. Kalan. Kau je, Pek. Nani. Bukan pasal raja. Apa tak kau nak Pek ni? Pelek tu. Bayar tu pun boleh. Asli. Okey. Betul begini. Follow Pek. Dia trauma. Jadi dari tahun lepas dia sudah. Ya, kita. Ya, awak. Ini kita tu. Jelas. Acha. Ini macam apa? Tapi tak cakap lah. Okey. Muka surat 134. Okay, yang mana sampai sempat lah, tapi kita habiskan yang atas tu dulu. Okay, so yang pertama dia bagi min kan. So min adalah 20 tambah 16. Okay, ni min. 20 tambah 16 tambah 4 tambah 12 tambah 20 tambah 28 tambah A tambah B bahagi bilangan data iaitu 8 dibagi min dia sama dengan darab. Tolong tambah semua nombor atas ni. 80 100 kan? 100 kan? Yang tambah semua tu 160 ni darab. Yang ni tambah dapat 100 kan? Macam So dapat 60. Macam jadi pesawat serentak. alah. Okey, lepas tu dia bagi variance. Variance adalah variance kita buat dulu hasil tambah kuasa 2. 20 kuasa 2 tambah 16 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2 tambah 12 kuasa 2 tambah 20 kuasa 2 tambah 28 kuasa 2 tambah A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Tu hasil tambah kuasa 2 kan? Tapi dia nak variance. Bagi 8. Tolakkan dengan min iaitu 20. Variance dia bagi sama dengan 84 kan variance dia. Okey, tolong tambah yang kuasa 2 ni dulu. 2000. Okey. 2000 tambah A kuasa 2 tambah B kuasa 2 per 8. Okey. 84 tambah 20 kuasa 2 dah tambah. 484. Ni dapat 484.
Okey, darab. 8 dia dua. 2000 tambah A kuasa 2 tambah B kuasa 2 dapat 3872. So A kuasa 2 tambah B kuasa 2 3872 tolak 2000. Yo. Okey, 1872. So kita dah dapat dua persamaan. Okey, sesusun. Persamaan pertama. Persamaan kedua. Jadi, kita ambil yang pertama. A tambah B sama dengan 60. A sama dengan 60 tolak B. Yang pertama dah settle. So, ambil yang kedua. Masukkan A. Oh, alamak. Alamak dulu tapi kena buat. 60 kali 60, 3600. Tolak 60B. Tolak 60B. Tambah B kuasa 2. Tambah B kuasa 2 sama dengan 1872. 2B. Aduh. Pindah ke sini lah 3600 tolak 1872 tolak 120B tambah 2B kuasa 2 sama dengan kosong. 1728. 2B kuasa 2 tolak 120B tambah 1728. 1728. Ya. Betul, 1728. Sure. Ya. Yakin? Ya. 1728. Yakin. Nasib mesti boleh. Bagi dulu. So B kuasa 2 tolak 60B tolak 8 864 sama dengan kosong. Mak kan. Mana 60. 60 ke 6? Kuadratik. 60B. So kuadratik. Pengsan bit. Kalau besar macam ni pun dia tapi buat kalkulator nanti baru sini. 36 kali 24. Betul tak? 36 kali 24. 26B, 24B. Dapat 60. Maksudnya dua-dua negatif. Ya. Ya ke? Ya. Tadi Kalau tu positif kan? negatif. Negatif. Sekejap. Yang ni positif Ha. Betul lah. Jadi dua-dua negatif kan? Ya. So B tolak 36, B tolak 24 sama dengan kosong. So B tolak 36 sama dengan kosong, B sama dengan 36. B tolak 24 sama dengan kosong, B sama dengan 24. Alamak, ada dua jawapan ni. Macam mana? Ambil dua-dua lah. Dua-dua boleh guna. Ya betul. Okey, kira je. Okey, A tadi. A sama dengan 60 tolak B. A sama dengan 60 tolak 36. So dapat 36. 24. Kan? Ya. So A sama dengan 60 tolak B. A sama dengan 60 tolak 24. 36 pula. Alamak. Tapi dia dah bagi syarat kat situ. Lebih kurang dari. B mesti kurang daripada A. Yang mana jawapan dia B kurang daripada A? 24. Kiri. Yang kiri. So kena ambil jawapan tu tulis semula. A 36. B 24. Macam tu. Oh. Tak ada tu. Kalau nombor-nombor besar macam ni tak silang pakai je calculator lepas tu baru tunjuk balik. Kan siapa hafal CV besar? Ni. Ni 5,5 kita ni.
Oh. Tak boleh tambah ya? Oi. Dok. Apa dia nak ikut? Boleh cari makan. Punya banyak tempat makan. Salah. Dia kalau cakap sedap, nanti orang tak sedap kan? Dia perut lain-lain, rasa lain-lain. Betul lah. Kan? Dia semua, tempat makan semua sedap. Susah nak cari. Tapi bagi dengan teacher, sedap ni satu benda subjektif. Kita orang banyak, harga berpatutan, rasa sedap, tak payahlah terlalu sedap, okey dah. Paper kat sini. Baloi.